Hari ni saya dan adik saya nak try makan ramen wanita. Tapi sebelum tu kita orang sebenarnya plan nak buat gimbap. So kita orang carilah bahan-bahan dia. Tuna, kita orang cari pickle, tapi tak jumpa. Tapi kita orang tak terus mengalah. Kita orang cari lagi. Tuna dah jumpa. Sekarang kita orang nak cari carrot. Lepas tu kita orang nak cari seaweed. Rasanya dah dekat sejam dah kita orang pusing-pusing cari bahan nak buat gimbap. Seaweed dekat sini tak ada yang ada tanda halal lah guys. Alamak, macam mana ni? Bahan paling penting kita tak ada. Guys, kita orang tak jadi buat kimbap. Kita orang sebab tak jumpa seaweed. Patutlah kakak hilang. Ada orang offer makanan free dekat dia rupanya. Budak ni kuat makan betul lah. Dekat sini lah kita orang tukar planning. Kita orang nak mubah ramen hitam. Banyaknya salmon Umi beli. Lepas tu kan guys, waktu nak bayar, kita orang tiba-tiba nampak ada burger. Aiskrim burger. Nak try tak nanti? Guys, kita orang jadi happy tree friends. Sebelum kita mukbang, kita makan dulu bento. Tengok ni ada honeydew. Dah. Okay, let's go. Kita akan mukbang. Ini perisa jajang tau. Maksudnya black bean. Bukan Mr. Bean. Okay, kita masak dulu dia 5 minit. Sementara tunggu masak, kita orang nak buat fruit bowl. Ada 2 buah je, strawberry dan tembigai. Tembikai. Lepas dah masak, kita kena drain water dia. Like this. Guys, dekat dalam ni ada ayam, ada carrot. Alright, sekarang kita letak dia punya sos pula. Guys, warna dia hitam. Hitam pekat. Seramnya. Sebab kan nama dia jajang. Saya pun nak try yang brand lain dulu. Tak pedas pun tak tahu kalau yang ni dia pedas ke tak. Sebelum kita nak mubang ramen, kita kena makan fruit dulu. Sebab kita tak boleh makan buah selepas makan ramen ya guys. Sedapnya tembikai. Okay, first bite. Nom. Alamak guys, mula-mula tu saya ingat tak pedas. Rupanya pedas gila. Okay, second bite. Still tenang. Okay, third bite. Okay, kalau korang perasan muka saya dah mula bertukar merah ya. Pedas dia pedih guys.